Mari tengok. Jika ia terdapat macam ni maksudnya sebelum ini cat minyak tau. Pecah-pecah macam ni maksudnya cat minyak. So, macam mana solution? Jika you nak cat ini, air water base punya, sebelum itu, you gosok-gosok dengan sandpaper, baru naikkan cat ini. Jika tak, you jadi macam ni lah. Pecah-pecah macam tu lah. Ni, macam ni. Tak lekat lah. Tak lekat lah. So, nanti I kena lap-lap, gosok-gosok, baru boleh buat lagi. Ni, sudah siap punya. So, ingat, jika buat pintu macam ni, pintu kayu, ada sebelum ni ada buat leka ke, ada buat cat minyak ke, gosok-gosok sikit dengan sandpaper, kasih dia kasar sikit, baru naikkan cat kita, auto metal rust. Dua kot lah, mesti 2 kot ya. Buat ini cat-cat mesti 2 kot lah. Perlu primer lah, tak perlu thinner. Ya, dia ni tak perlu primer, tak perlu thinner, kerana ni primer and top sekali. Okay, jika minat boleh tekan beg kuning beli. Jangan lupa follow, like and share author. Bye bye.